welcome back to mana? Dayang Wawa. So hari ni Iris ada apa? Dekat. Ada pertandingan. Boleh aku dekat. Kalam jama. Okey dah amat. Okey. Okey tak? Nanti ibu ambil video Iris kat atas ah. Boleh? Iris okey tak? Okey. So kita akan tengok Iris bertanding kalam jama'i. Kalam jama'i ni macam choral speaking versi bahasa Arab lah. So we wait and see. Stay tuned. So ni Iris tengah siap-siap nak tanding. Belum start lagi. Iris takut ke? Ha? Ni pasti ini Alam Ria, pasti Al-Fatih kawasan Sibu. So kita tanding peringkat daerah dulu. Tengok Iris boleh menang ke tak? Iris Endgame boleh menang tak? Ha? Peringkat Sibu dulu. Tak ada Bella. Bella kat mana? Bella. Tak tahu ibu. Kalau ibu letak sini bolehkah nanti? Ibu letak sini bolehkah? Dapat dengar Iris? Cikgu tak marah. Tak. Bang, boleh tak ayah letak dia nanti bang? Kita tanya. Ayah rakam dia dapat dengar dia. Oh, letak mic. Letak mic dia. Dapat dengar dia. Cikgu marah. Taklah, nanti ibu letak dekat ni. Nanti dengar sikit suara awak. Okay? Dapat rakam sini dari jauh dapat dengar suara. Boleh? Okay, bye-bye lock camera. Bye-bye camera. Wish Iris. Cakap, wish Iris. Wish Iris. All the best. So, sebelum Iris membuat persembahan kalam jama'i, ada lagi pertandingan lain sebelum ni, iaitu bercerita, sajak dan nasyid. So, ni antaranya lah kawan Iris Sofia bercerita. Sofia. Waktu ni pihak pasti sediakan makanan dan minuman untuk para tetamu yang hadir lah. Dan Wawa juga sediakan makanan daripada rumah, takut anak-anak lapar. So kita ada sandwich. Okay, ni adalah anaki kawan Iris, iaitu sajak lelaki. So ini pula sajak perempuan, kawan Iris juga, Bella. So kita sempat rakam kawan-kawan Iris je lah. Oh, terus saya terus sajaknya. Bisikan Hidayah. Dipersilakan. Okay, masa ni mic dah dekat Iris, so tak dengar suara kita orang yang kat bawah. So ini para ibu yang nak rakam kalam jama'i.
Excitednya. Dari pasti akan dibuat dengan radio ceritanya dan karyawannya dipersilakan. Terimalah kalam jama'i dari Pasti Al-Fatih 2. Yatullah hayana sabu ila dikoten aywanat. Wah! Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sabbana ala wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hayya hayya hayya. Hayya ila dikoten aywanat. Al-hadaqata aywanat fi wala nyambung. Subhanallah hadikati aywana kabirat tidak wah. Unzuri atika unaka bakarata. Unzuri atika unaka kita. Unzuri atika unaka ronama. Unzuri atika unaka dikkat. Ram kabiran. Kabiran. Subhanallah. ولذلك يجب علينا الرحمة بالحيوانات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أصدقائي في حيوانات مفترسة. لماذا يا أصدقائي؟ لا تخفى نحن في حديقة الحيوانات. في الأمر كله القصة على الحيوان وأمر الحيوان أرسل هداية الأسباب يحدث عدم الرحمة. هيا نصعب إلى المدرسة الوثيقة. Lepas habis buat persembahan baru rasa lega walaupun anak yang bertanding kan. Yang disertai oleh dua pasti. Dipersilakan. Di tempat kedua.
berharga 9 kilometer. Persilakan kepada Sultan Unified. Alhamdulillah, kumpulan Iris daripada Pasti Al-Fatih 2 dapat nombor 1 peringkat daerah Sibu. So mereka akan pergi ke peringkat seterusnya, iaitu di Bintulu, iaitu wakil Sibu dalam peringkat negeri Sarawak. Berikut bukan kepada sang juara Kang Jamai Sotul Rupa. So habis dah Alam Ria Pasti peringkat Sibu, so kita cari makan. Apa perasaan Iris menang? Ha? Apa perasaan Iris? Saya gatal je. So kita makan dulu. Apa perasaan Fatih? Bapak. Tak tahu. Sedih ke gembira? Gembira. Kenapa? Tak tahu. Awak apa perasaan awak? Okey. Pasal dia adalah So manja. kita makan tengah hari di Sri Pelita Sibu. So apa kita ada ini? Hati ayam. Tekan tak? Sampai. Kita ada ayam goreng, seperia, sambal belacan, telur. Dari siapa telur tu? Air kelapa. Bye, makan dulu. Ceruk ada tu. Tak. Okay, nak teh? Okay. Okay. Tak nak. Tak ada sayur fresh tadi oh. Apa ni? Air nak ibu suap ayam oh. Ayam goreng tak nak? Ada jus susu hari. Depan. Makan air. You know? Apa ya? Oh, kenik sorry. Ibu ni su. Kita tadi separuh hari ya? Kita tadi separuh. Ibu su. Nasi separuh. Ibu su. Ada sambal. Ibu su. I don't have tissue. Makan su. Saya nak ambil tisu nanti dah. Ambil. Hati ayam. Ibu, akan isu. Jangan. Ibu akan isu. Sayur peria. Ibu. Tak ada tisu yang? Ha? Nak apa tisu? Ibu. Fatih makan apa? Ni baju. Ha? Baju. Wah. Fatih makan apa? Ha? Kari ayam. Nasi dengan ayam goreng. Nasi letak kuah kari Ha? Isu akan. dengan ayam goreng. Sedap ke? Ibu, ayat. Air, minum air.
Apa? Cakap nak buat video. Tak nak buat video. Tidak lah, dia punya hati. Nah. Kita ada fakir, minum air kosong je. Lepas tu tak nak makan nasi. You want? You want egg? Egg? No, don't want. Ada kucing ni. Asal akan itu? Ya, asal akan ni. Masuk. Nak tu lagi tak? Jadi kita masuk. Dah, tambah lacan dia. Lah. Betul. Kita orang kalau ada program memang selalu makan kat sini. Sebab dia banyak variasi makanan. Apa? Ha? Wah, Tak payah cakap. Belah petang dia ada jual ni. Kat sana ada roti canai. Tu ada banyak lagi lah. Ada orang minum air. Iya. Pakai say hi to camera. Udah. Pedas. You want chicken? Ya, burger. Okay. Nah. Say hi camera. Hi camera. Pakai buat apa? Kalau abang itu token. Buat nikah. Nikah X. Kita minum air baru. Air kita. Kita minum air kelapa. Kejap. Ibu cuci tangan. Ayo di mana? Nah bang, kita dapatkan tisu. Kau mau tisu tu? Oh, teh. Sedap kelapa dia. Yang sangat lembut. Air nak? Sekejap. Sikit seorang. Teh dulu. Rendang macam ni. Sikit seorang je. Sebab ibu tak nampak ni nak ambil. Hah? Alah ni. Nah yang. Bu. Okay lah. Hah? Ya yo ini. Alah ni okey. Wah. So ini adalah rutin bila anak-anak ada pertandingan. Kita akan cari makan kat luar. You want? Ya, no. No.
So itu saja untuk konten hari ni. Perjalanan pertandingan Iris. Dah makan sekejap. So see you in the next video. Don't forget to like, comment and subscribe. Bye. Bye tengok mana? Bye tengok mana? Bye. Dah. Bye. Bye. Mini love sayang. Iris, bye. Like, Like, comment, and subscribe. okay, bye.